Welcome to Mobile Legends. Ni kau tengok buat apa? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Manager Johor Blue Giant ni bah. Senggol tu. Ini je. Ini lah. Kau tengok lah siapa aku. Aku lah. Manager Johor Blue Giant. Memang. Kau pun boleh belajar ikut permainan aku. Synchronization complete. Ingat saya. I know flesh or blood. Kita 16 minit je duk. Our heart of steel and gold. Initiate retreat. Waktu tu aku suruh Ruby retreat sebab Cyclops rotasi bawah. Aku ingat Cyclops nak rotasi bawah. Ini tak. Recharge. Aura standing by. Masa tu aku tolong Ruby sebab Ruby dalam bahaya kan. Kau cuba tengok ni bang. Masa tu aku tak perasan Saber kat situ. Nah masa tu kan Ruby dah stun kan. Aku masuk. Saber ni balik. Aku ingat dia nak curi ni turtle tadi. Saber. A clumsy work in progress. Masa tu aku berhati-hati sebab Saber dah ni kan. Aku berhati-hati. Beta on the way. Sampai 3 orang kat atas tu. Masa tu kau suruh aku ikut kau bang. Dapat bunuh siapa entah pun dah lupa. Waktu tu aku kejar ni. Oh Nabil, kau senang ikut aku tadi. Masa nak bunuh tu senang. Aku tebel tadi masuk base, masuk turret tu. Masa tu dapat tangkap bunuh ni. Nabil ada sakit pula. Nah tampak sakti. Kau tengok Ruby ni. Tengok hati kan je Ruby ni. Lincah gila Ruby ni. Saber patut. A clumsy work in Legend dah Bil. progress. Aku belum master. Tak sengaja langgar. Padahal aku nak main pusing-pusing bye. Pasal aku tak perasan Chang'e datang. Beta. Lagi ni tadi masa adalah satu masa tu kita pergi landing atas tu nak bunuh cari Bruno. Nak sebab Bruno legend sakit. Nah tapi kau terlanggar dekat sini. Nah ambil je red buffnya Saber. Tu bantu siap. Tadi dia sadis Gatot nak lompat aku baling kapak bye. Aku buat apa baling kapak. Nah maksudnya aku pun nasib baik tau sebab ada reverse stage. Sebabkan reverse stage tu muncul ni. Aku boleh gerak lagi sikit. Nah masa dapat bunuh siapa entah. Nah masa yang ini yang kita langgar tu. Bukan. Masa tu kita ke belakang sikit. Masa tu kita dengarkan ni. Masa tu aku tunggu momen tau sebab nak ambil Bruno ni. Ruby ni masih nyawa penuh siap. Tengok Saber kat situ kan. Tengok Ruby Tengok Ruby patut.
Masa tu aku tak ikat. Pinjam bola hijau ada aku nak guna juga. Pinjam bola hijau. Masa tu Ruby kena keroyok anjay. Tapi terkejut gila nyawa dia. Tengok aku jalan macam tu je dah datang. Aku kejar. Kalau aku ikut korang kejar tu kan, si siapa, Cyclops dengan Saber, si Thamus ni life steal dia sakit tau. Jadi kena bunuh dia Thamus. Dia sebab tu aku kejar Thamus tadi. Sebab Thamus karat. Aku pun bertindak bijak kat sini. Apa? Ambil ini sebelum Saber. Itu menyebabkan poin kita banyak tu. Mesti aku nak push mid tau. Tapi gagal. Dengan kau sentiasa hidup. Kat sini aku minta lakukan dia kau. Kau tengok. Kali ni kau tengah aku siap. Yang ni yang kita langgar red buff dia. Baik satu kau ulti. Ini combo kita. Kau ulti aku bangun tapak. Itu stun dia lama gila. Itu kan kita kena kacau. Aku tak sempat lari daripada Gatot. Gatot barbar dengan aku. Dah tahu level kalah, item pun kalah. Kau tengok item aku. Aku mati yang Cyclops tu. Item aku dah siap War X. Hunter Strike War X kan. Aku tak beli kasut. Aku beli kasut tu je yang tak siap. Ini aku belajar daripada siapa? Akib. Mikael. Aku belajar dengan Mikael untuk beli kasut ni. Lepas tu nanti mid game tu baru aku beli kasutnya. Masa tu aku ingat nak kejar Bruno-nya tau duk. Tapi masa tu aku tak nampak Bruno-nya kat mana. Aku buat apa? Masa tu kau dengan Nabil buat apa entah. Aku tengok. Aku masuk. Aku dekat posisi mati. Dia ni tengok aku. Anjing, aku baling kapak ni dekat ini. Aku baling kapak kat ni. Gatot masih lompat. Apa yang ada? Sabernya diam pasal ulti aku siap. Aku dah mati. Cyclops pun bijak. Tak perasan siap Thamus kat situ. Kau tak dapat manage dah tadi. Tapi nasib baik aku tak pindah nafsu tu. Aku kat minionnya. Masa tu aku ready je nak war. Tapi sebab aku nampak kau dah balik, aku buat apa? Ni je setol. Aku nampak Gatot kat situ kan. Aku ingat dia nak ulti kat aku tu. Rupanya nak ambil yang ketam. Kau kalah retry macam tak, aku simpan retry. Tengok si Ruby yang dia. Bangga momen je. Aku dah agak dah. Sabernya akan beli Sky Pixel. Kau tengok. Dia nak kejar Nabil. Aku dah kata sebab tu aku suruh Nabil buat Aegis. Buat purify tak gunanya kalau Saber beli Sky Pixel. Lagi-lagi aku baru perasan Bruno ni buat item life steal dulu. Ini momen-momen yang tak bisa terlupa. Momen saat anak aku membantu aku lah. Masa tu aku stop nak check. Aku stop berhenti berjalan untuk check. Aku kata mantap sang. Aku cut minionnya. Aku dengan Changi bijak je. Dia cut minion supaya aku boleh masuk push. Tengok gol lah. Gol menang duk. Ini dekat sini kita tadi dapatkan target. Masa tu kau datang lambat. Aku nak kan. Tapi tu lah kairan. Kau hidup juga dalam keadaan. Kau tengoklah item aku. Warrior boot. Wing. Tengok. Kat sini aku datang untuk ambil sekolah kau yang sakit. Dekat sini yang jauh.
Aku ni nak speed end tu, tapi lupa. Tengok Nabil aku. Dia duk reka-reka lah dia. Aku tengok. Dia berkiul. Nabil guilty buat apa siap? Tak baik ketawa. No, patutlah je dari tadi hidup boleh buat action cleaning dengan Taufik. Synchronization complete. Apa aku baru perasan siap. Canggihnya beli ni Golden Staff dengan Swift Bootnya lagi, Feather 7, Holy Crystal lagi. Masa tu aku buat item lifesteal yang paling kuat aku. And the true model. Terus ni lah, tengok bang item aku. Warrior Boot untuk damage tambahan sikit. Masa tu aku suruh kau tak berhenti pun, kau tak slow pun. Aku mana boleh sih. War X, Hunter Strike, Twin Wing dengan Rose Gold. Aku tetap memecut anjing kalau ni. Masa tu aku tak tahu nak buat apa. Jadi Tengok. No other way than the Alpha way. Launch attack. Kat sini aku buat keputusan untuk langgar server. Destroy Tapi dia main ngebling. Sini memang kau hampir server lagi. ni memang hampir sadut, tapi dicuri kill. Kau tengok. Aku lagi. Tengok ulti aku dah habis cooldown tau masa tu kalau salah. Tahu. Masa tu nak end tapi lambat sampai aku. Aku kena ikut dengan shuriken. Kau kena mati sebabkan shuriken je. Aku sekarang ni. Victory. Jadi inilah je cara permainan alpha aku dan item aku. Item terakhir tu kan aku ingat nak buat pertahanan tu, tapi sebab aku tengok posisi menang, aku nak beli Black Order, tapi itulah. Allahu Akbar. Princess Anna. Princess Anna memang wajib kita bebankan Memang kita wajib tak bagi je kill. Kesian duk Gatot dari tadi tak dapat kill. Ya, kena kapak. Tak apa Gatot. Ini semua adalah cobaan. Dari tadi konsil dia tak aktif tau. Konsil Gatot dari tadi tak aktif tau. Tak bagi can anjing. Tak bagi can duk kita. Aku dengan canggih je tak mana mati-mati. Inilah. Kau dapat sabit tu menunjukkan anda memang pro. Intelligent boh. Janganlah. Jangan meniru gaya orang ini. Orang di bawah ini jangan tiru ya. Itu je lah. Bye bye.